Misteri wanita beracun. Jururawat yang ambil darah dia terus pingsan dan sawan. Satu hospital kena lockdown gara-gara darah dia. Bayangkan kita sedang bertugas di wad kecemasan pada waktu malam yang sibuk. Doktor dan jururawat sedang bertungkus lumus menyelamatkan nyawa pesakit seperti hari-hari biasa. Tiba-tiba masuk seorang pesakit wanita yang kelihatan tenat akibat serangan jantung dan komplikasi kanser. Kita menyangka ia hanyalah satu lagi kes kecemasan rutin yang perlu dirawat mengikut prosedur biasa. Akan tetapi, tiada siapa menyangka bahawa kehadiran wanita itu bakal mengubah keseluruhan hospital menjadi seperti babak dalam filem seram science fiction. Kejadian aneh ini berlaku pada malam 19 Februari 1994 di Hospital Besar Riverside yang terletak di California. Pesakit tersebut bernama Gloria Ramirez dan dia merupakan seorang suri rumah serta ibu kepada 2 orang anak yang sedang menderita kanser cervix tahap akhir. Apabila Gloria dibawa masuk ke bilik rawatan, jururawat perasan ada sesuatu yang sangat pelik pada tubuh badannya. Kulitnya kelihatan berkilat seolah-olah disapu dengan sejenis minyak yang licin. Malah dari mulutnya terhidu satu bau yang sangat kuat dan kurang menyenangkan seperti bau bawang putih atau buah-buahan busuk. Keadaan menjadi semakin cemas apabila jururawat bernama Susan Kane cuba mengambil sampel darah daripada lengan Gloria. Sebaik sahaja jarum disuntik dan darah mula mengalir masuk ke dalam tiub picagari, Susan terhidu bau yang sangat tajam seperti bau gas amonia. Dia melihat darah itu dengan teliti dan mendapati terdapat butiran-butiran kristal aneh yang terapung di dalam darah tersebut. Tidak semena-mena, muka Susan menjadi pucat lesi dan dia terus rebah tidak sedarkan diri di lantai bilik rawatan itu. Doktor yang bertugas iaitu Dr. Julie Gorchinski segera mengambil alih tempat Susan untuk merawat Gloria. Malangnya nasib doktor itu juga sama apabila dia mula berasa pening dan loya yang amat sangat. Badannya mula menggigil dan dia juga akhirnya tumbang serta mengalami sawan yang teruk sehingga terpaksa dimasukkan ke unit rawatan rapi. Seorang demi seorang staf perubatan yang berada berhampiran Gloria mula jatuh sakit secara tiba-tiba dengan simptom yang menakutkan. Mereka mengalami sesak nafas, kulit terbakar, sawan dan lumpuh sementara seolah-olah baru sahaja menghidu gas saraf dalam medan perang. Suasana di wad kecemasan bertukar menjadi kelam kabut dan panik yang luar biasa. Pihak pengurusan hospital terpaksa mengisytiharkan darurat dalaman dan mengarahkan pemindahan serta-merta semua pesakit lain ke kawasan tempat letak kereta. Pasukan khas hazmat yang memakai baju perlindungan penuh seperti angkasawan terpaksa dipanggil untuk mengendalikan mayat Gloria Ramirez. Mereka menggelarnya sebagai The Toxic Lady atau wanita beracun. Para saintis dan pakar forensik mengambil masa berbulan-bulan untuk merungkai misteri ini kerana mereka tidak pernah melihat kes sebegini dalam sejarah perubatan. Teori paling kuat mengatakan bahawa Gloria mungkin menggunakan sejenis krim penahan sakit bernama DMSO untuk merawat kansernya. Bahan kimia dalam krim tersebut dipercayai telah bertindak balas dengan oksigen yang diberikan oleh doktor dan kejutan elektrik daripada mesin defibrillator. Tindak balas kimia yang berlaku di dalam badan Gloria telah menukarkan bahan itu menjadi gas dimethyl sulfate yang merupakan sejenis gas saraf yang sangat beracun dan mematikan. Tanpa disedari, tubuh badan manusia telah bertukar menjadi sebuah makmal kimia yang menghasilkan senjata pembunuh. Kejadian ini benar-benar membuka mata dunia perubatan tentang betapa kompleksnya tindak balas kimia dalam tubuh manusia. Gloria Ramirez meninggal dunia pada malam itu juga, tetapi kisahnya terus menghantui dunia sains sehingga ke hari ini. Seramai 23 orang staf perubatan telah jatuh sakit pada malam itu dan 5 orang daripadanya terpaksa ditahan di wad untuk rawatan lanjut akibat kesan racun tersebut. Peristiwa ini mengajar kita bahawa dalam dunia sains dan perubatan masih banyak perkara misteri yang belum mampu kita fahami sepenuhnya dengan akal fikiran. Masya Allah, sesungguhnya ilmu manusia ini hanyalah setitis air di lautan jika dibandingkan dengan ilmu Allah yang maha luas dalam mengatur kejadian setiap makhluknya. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk like, kongsi dan langgan saluran kami untuk lebih banyak kisah menarik seperti ini. Jumpa lagi.